Memandang di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang ini dengan kesebelasan utama yang diturunkan bagi pasukan JDT 2 yang dibimbing oleh Ferry Yabas Joseph Maria yang beraksi bagi pasukan JDT 2. Untuk pasukan Armed Forces FC dibimbing oleh Kevin Lee Cooper dengan formasi 4-5-1 seperti biasa, menurunkan Zafri Zakaria untuk jentera serangan dibantu oleh Hadi Muhammad. Siwon, baik lorongan ini buat pasukan Armed Forces, tidak offside. Satu cross ke bahagian tengah. Ada tandukan dari Hairul Ikmal yang kad kuning. Azim Nadim pendek sahaja melebarkan ke sebelah kiri. Lambungan terus ke dalam kawasan kotak penalti. Tandukan. Baik jaringan dari pasukan Armed Forces menerusi kapten pasukan mereka, Faiz Ibrahim. Untuk jaringan yang pertama bagi pasukan Armed Forces seawal minit ke-9 ini. Tandukan yang dapat dilakukan oleh kapten pasukan Muhammad Faiz Ibrahim. Kita lihat sekali lagi ulang tayang ini bagaimana sepakan percuma yang bermula daripada Azim Nadim untuk mendapatkan Fakrul Izwan. Dia bijak mencari ruang di sana. Di bahagian far post ada Faiz Ibrahim untuk melakukan tandukan menewaskan Zuhilmi. Jadi 1-0 untuk pasukan Armed Forces. Berhati-hati bagi pasukan JDT pada ketika ini untuk melakukan lambungan. Yang berada di sebelah kanan adalah Dinesh. Cross ke kawasan kotak penalti. Dinesh Hakimi dengan lonjakan. Jin Franco, percubaan yang berjaya diselamatkan oleh peluang untuk Dinesh Hakimi dalam melakukan sepakan percuma tepat ke arah Hafizuddin. JDT dilebarkan ke sebelah kanan buat Dinesh. Yang saya kira pemain Armed Forces juga pada ketika ini sudah pun menutup segala ruang. Aisyah dengan cross. Siapa pula yang berada di belakang? Tetapi masih lagi Ziad untuk pasukan JDT. Dorongan baik ketika ini. Rembatan dari pasukan JDT menerusi Danny Syamir yang sedikit tersasar. Syamir. Ada pintasan dari Armed Forces. Percubaan. Baik jaringan kedua untuk pasukan Armed Forces ini. Bijak jaringan ini daripada Hairul Ikmal. Pada minit ke-48, hanya 3 minit yang diperlukan untuk Hairul Ikmal meletakkan Armed Forces di hadapan untuk 2 jaringan. Kita lihat sekali lagi bagaimana rembatan di luar kawasan kotak penalti oleh Hairul Ikmal ini. Lorongan daripada Fakrul Izwan. Dia melihat Hairul Ikmal yang kosong di sebelah kiri. Dan dia juga memerhatikan Zuhid. Lambungan near post. Sekali lagi Fakrul yang berjaya untuk melakukan tandukan. Hakimi. Baik larian ini
Daripada Hadi, ruang untuk jaringan yang ketiga. Terkena tiang buat pasukan Amphos. Peluang. Ada rakan yang menanti di sebelah kiri, Ziad. Mencari ruang untuk melepaskan rembatan. Tetapi Rafael Syazari yang berjaya untuk membaca gerakan ini. Masih lagi JDT di luar kawasan kotak penalti dengan Hakimi. Satu percubaan yang berjaya ditepis keluar pula oleh Hafizuddin. Ziad untuk Aisyah. Pendek saja mencari Putera Nadir. Syami yang naik ke atas untuk melakukan overlapping. Mencari Syukur. Syamir di tengah, rembatan dari Syamir yang berjaya menghasilkan jaringan untuk merapatkan kedudukan. Dani Syamir pada minit ke-78. Yang berjaya memberikan satu jaringan buat pasukan JDT. Kita lihat lorongan daripada Syukur Faris yang memerhatikan gerakan oleh Dani Syamir yang berada di bahagian tengah. Terus saja rembatan kaki kanan yang menewaskan Hafizuddin buat kali yang pertama. Syami. Masih lagi Syami, baik gerakan ini. Di seberang sana ada Pavitran. Dengan percubaan yang tersasar pula. Ziad untuk Pavitran. Masih lagi Pavitran. Ke tengah, baik 1-2 ini. Lambungan tinggi ke bahagian far post. Tiada siapa yang menanti. Sudah pun berada pada kedudukan offside. Dengan penjaga garisan yang sudah pun mengangkat benderanya terlebih dahulu. Dengan Celso sebenarnya sudah berada pada kedudukan offside. Dan insiden di seberang sana. Insiden pelanggaran sebenarnya di antara pemain pasukan JDT dan juga ke tengah buat Ziad ketika ini dengan lambungan tinggi. Ke belakang semula untuk pasukan JDT. Mendapatkan jaringan penyamaan di minit-minit akhir ini. Sekali lagi Syamir yang menjadi watak penting buat pasukan JDT dalam jaringan penyamaan. 6 minit tambahan masa. 1 minit saja lagi berbaki. Dia berjaya memadam kelebihan buat pasukan Amphos. Kita lihat bagaimana Celso yang terlepas dengan clearance daripada pasukan ATM Forces juga tidak berjaya. Seterusnya Syamir yang berjaya untuk menyudahkannya. Satu dadaan dan juga rembatan kaki kiri. Dan juga di sudut yang sama. Dengan saya kira ini lontaran jauh yang dilakukan di dalam kawasan kotak penalti. Clearance oleh pemain pasukan Amphos oleh Max Farzirizan. Dan tiupan whistle dari pengadil untuk menamatkan perlawanan. Minggu yang ke-10 untuk Liga A1 Semi Pro musim 2025-2026 ini. Dengan keputusan penuh di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang, Johor Darul Takzim 2 jaringan. Amphos FC 2 jaringan. Dihasilkan oleh Syamir pada minit ke-78 dan 95 yang menutup kelebihan Amphos di laman sendiri buat pasukan JDT 2 ini. Jadi itu saja daripada saya, pengulas anda Hidayat Kadir untuk Liga A1 Semi Pro musim 2025-2026. Kita akan berjumpa lagi di perlawanan-perlawanan yang akan datang. Terima kasih buat anda yang menonton.
Assalamualaikum dan salam hormat.